Pekerja pemasang jubin dipenjara 10 tahun dan 10 sebatan selepas mengaku bersalah di Mahkamah Session Muar pada 1 Julai atas tuduhan merogol anak kandung di rumahnya di Batu Pahat tahun lalu. Hakim Sayani Muhammad Noor menjatuhkan hukuman itu terhadap tertuduh berusia 46 tahun selepas mengambil kira pengakuan bersalah serta rayuan dibuatnya. Mengikut pertuduhan, tertuduh didakwa merogol anak kandungnya berusia 14 tahun antara jam 2.30 hingga 4 petang 28 Ogos lalu. Berdasarkan fakta kes, satu laporan polis dibuat isteri tertuduh selepas salah seorang anak melihat bapanya melakukan sesuatu terhadap kakaknya di ruang tamu rumah. Siasatan polis mendapati kejadian berlaku ketika mangsa baru pulang dari sekolah dan berehat di ruang tamu sambil bermain telefon dengan tertuduh datang ke arahnya lalu melakukan perbuatan itu. Ketika kejadian, ibu mangsa tiada di rumah kerana bekerja di kedai jahit. Mangsa menceritakan kejadian itu kepada ibunya sebaik pulang ke rumah pada petang hari kejadian dengan laporan polis dibuat di Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Batu Pahat 10 malam hari sama. Bertindak atas laporan dibuat, polis menjalankan siasatan dan berjaya menahan suspek di sebuah taman perumahan tidak jauh dari lokasi kejadian.